Kita tak abang, semua saya beritahu yang tu aja. Kita kursus haji ni. Kita bukan kursus sembahyang. Tuan-tuan kena pergi carilah. Dah pergi mengaji lagi. Pergi bagi kenal dulu. Sebab tu Al-Quran sebut ayat ni, laksanakan haji sempurna, umrah dengan sempurna. Bukan haji sempurna. Sempurnakan haji itu dengan sempurnanya 4 rukun. Puasa kita. Puasa kita kena puasa senang, tak susah lah. Tahan makan minum. Ya, zakat kita ada pusat zakat. Dia bayar zakat. Zakat kalau kita tak bayar, haji kita Tuhan tak terima. Jadi nampak tak? Zakat kena clear dulu. Ya, sebab tu dalam kursus haji yang ditaja tabung haji, dia ada satu slot untuk zakat. Faham ya? 4 rukun ni betul, barulah haji kita Tuhan terima. Baru dia panggil mabrur ni, maknanya sikap. Mabrur bukan martabat haji. Sikap perangai orang haji itu panggil mabrur. Faham ya? Mabrur tu bukan pangkat tau dah. Mabrur tu sikap seorang haji bila balik daripada Mekah, bagaimana sikap dia? Sikap tu mesti abrar, orang yang taat, sembahyang jemaah hadir, sembahyang 5 waktu, jaga awal waktu, nampak tak ya? Jangan berkelahi dengan orang, jangan bergaduh, jangan putus silaturahim, ya. Banyak menolong masyarakat, banyak tolong orang miskin, ya. Banyak merenung melihat tentang masalah masyarakat dunia. Itu artinya mabrur, sikap. Ni balik dulu di rumah tak main masjid, mengaji tak, nampak tak ya? Kuliah-kuliah ilmu tak pergi, mabrur lah baru. Jadi faham? Ni kita kena ingat, mabrur sikap, bukan martabat haji tau. Semua orang boleh bersikap mabrur, atau kita mau atau mau tidak ya. Malas ataupun rajin, itu nak kena faham tau ya. Kita ingat mabrur ni dapat pangkat, oh mabrur lah. Tengok perangai boleh tahu mabrur tak mabrur ya. Siang malam di kedai kopi itu bukan mabrur. Ya, buang masa tak mengaji bukan mabrur ya. Semayang jemaah tak mari, mana mabrur. Berkelahi dengan orang, terputus silaturahim, tak jaga adik abang, adik kakak semua, itu bukan mabrur. Itu bukan mabrur ya. Itu bukan sikap orang haji. Sebab ibadat haji ni ibadat sosial. Arab kata ibadat salbiyah. Ibadat salbiyah, ibadat sosial haji. Nampak tak? Maka tak dapat tidak, kita kena betul dulu. Itu kita faham dalam Quran, Tuhan sebut laksanakan haji dan umrah dengan sesempurna. Okey. Ya. Ibadat haji ni panggil ibadat ijtimaiyah. Dalam dia ada semua ibadat. Dalam haji ada badannya, harakah badannya. Ini sembahyang. Dalam haji ada sembahyang. Nampak? Dia adalah harakah badannya. Sebab ibadat haji dia bergerak. Dia tak ada baca wajib. Semua pergerakan. Orang tak kuat jangan pergi bergerak. Nampak ya? Tak boleh. Tak apa pula sekarang Masjidil Haram tu cukup besar ni. 2 kali asal besar Masjidil Haram sekarang. Ya. Kita nak pusing masuk Masjidil Haram tu pun punya jauh. Ya. Keliling Masjidil Haram saja sekarang ini sudah menjangkau 3 km. Keliling Masjidil Haram tu nak pusing 3 km. Masjid saja. Kita masjid Tangni pun kita kata jauh lah. Tapi belakang pun kita kata jauh lah kan. Masjidil Haram dia punya lingkungan 3 km. Sekarang. No? Kalau kita tak cukup kuat, kita tak cukup tabah, kita tak dapat tunaikan sempurnanya ya. Maka itu dia kata sani kita kena faham. Pertama harakat badaniah. Kedua ya, sembahyang badannya sembahyang. Kedua dia harakah apa? Harakah huluyah, penghambaan syahadah. Dia syahadah. Bila syahadah ni kita sebelum sampai Mekah kita akan sambut kepada Allah. Yang berarti tengok ya. Apa dia? Cuba kita tengok ni. Saya nak tuan-tuan dan puan ikut saya angkat. Ikut. Boleh ikut Saya akan baca ikut. Boleh? Ikut Tak reti pun ikut buka mulut pun sudah lah. Saya nampak buka mulut sudah. Boleh? Ni Arab nak baca Arab kan ya. Ikut Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Apa kat seorang apa? Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Inilah syahadah. Nampak tak ya? Allah panggil kita. Jadi tuan-tuan nak pergi Mekah ni, kena tunggu Allah panggil je tau. Allah tak panggil kita tak lebih. Ya, itu panggil seruan. Jadi kita tengok balik tentang seruan ni, mana main seruan. Ya. Ya. Tengok ya. Kedua, syahadah. Waktu Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah, bina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail AS, dia bina Kaabah, dah siap semua. Nabi Ibrahim tanya kepada, ya Allah, ya, hamba-Mu telah menunaikan perintah-Mu dengan membina Kaabah, apalagi lah yang wajarnya hamba lakukan. Maka Engkau perintahkan aku, ya Allah, akan aku patuh dan taat kepada-Mu. Badan Allah kita seru kepada seluruh alam, seluruh alam untuk menunaikan haji. Nabi Ibrahim tanya, siapa tak nak kami dua nak seru je dah. Ya, just be two saja, kita dua orang saja ni nak seru. Allah kata kamu seru, aku nak bagi sampai. Nampak tak? Boleh tak? Kamu seru, aku bagi sampai. Nabi Ibrahim naik atas makam Ibrahim. Sekarang kita nampak macam ada makam Ibrahim kan, sebelah Kaabah, dia panggil makam Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiri aja tu, dia pun serulah, wahai seluruh jin dan manusia, datanglah kamu beramai untuk menunaikan ibadat haji. Kita masa tu tak ada lagi lah. Nabi Ibrahim kita sekarang pun dekat 3,000 tahun, 3,800 tahun. Ya. Tapi siapa yang dengar, dia akan jawab. Semua orang dengar. Semua arwah ketiga itu, kita masih di alam arwah masa itu, kita dengar ucapan Nabi Ibrahim. Dan kita jawab. Jawab tadi itulah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Ya, di belakang di depan kamu, wan ni'mata laka wal mulk. Kalau boleh baca macam itulah, itu paling baik. Tapi berhenti nak ni'mata walakal hamdu, boleh berhenti dalam masalah. Boleh ya. Itu antaranya. Jadi siapa yang jawab sekali, nanti pergi Mekah sekali ya. Siapa jawab 2 kali, pergi Mekah 2 kali ya. Siapa jawab 10 kali, pergi 10 kali lah. Siapa jawab separuh, pergi setengah, patah balik. Siapa tak boleh dengar, tak mau jawab, tapi terus. Nampak tak ya? Tempat lain dia boleh pergi, Mekah dia tak pergi. Sebab dia tak jawab, dia tak mau jawab. Nampak tak? Itu kita seru. So orang tua kita kata tadi, bila juga tak sampai seru ya. Nampak tak ya? Tapi seruan sudah ada. Televisyen seru, seorang abang seru, tabung haji seru, para da'i pendakwah seru. Betul tak ya? Seruan sudah ada. Nak pi ni kerja Allah. Nak pi tu. Allah kata hang kena pi. Kalau Allah kata memang hang tak pi. Orang dalam Mekah tak buat haji. Ni orang dalam Mekah sendiri tak berhaji lah. Saya bisa haji, bisa sembang orang tak Arab ni. Ya, saja sembang-sembang di Pondok Jaga ni. Ada saya tanya, hang berapa kali buat haji? La syai. Dia kata, la syai, mafi. Ya, sampai sekarang aku tak pernah buat apa lagi. Hang duduk di Mekah berapa lama? Aku duduk di Mekah 20 tahun dah. 20 tahun hang tak buat haji? Aku tak buat haji. Nampak tak? Itu dalam Mekah menjaga tu. Subhanallah ya. Dia pergi tawaf saja. Tawaf dia pergi. Tawaf sunat dia pergi. Dia tinggal kedai pergi tawaf sunat. Lalu main. Dia tawaf sunat main. Nampak tu kerja dia. Dia kata yang tu macam semayang. Kena buatlah tawaf. So, Nabi kata tawaf bukan salat. Tawaf tu macam semayang. Maka dia pergi tawaf sudah. Semayang pun dah. Semayang pun dah. Dalam Mekah ni. Subhanallah. Maka tu kita kena faham seruan ni. Tapi kita kena minta kepada Allah. Ni tuan-tuan yang perempuan yang hadir dalam kursus haji pagi ni, semuanya sudah jawab lah ni. Kalau tak jawab tak main. Nampak? Okey? Kita sudah boleh bayangkan bahawa kita sudah terpilih oleh Allah.
maka tu kita boleh datang untuk kursus haji. Kerana tuan-tuan telah jawab. Tapi berapa kali jawab tak tahu lagi lah. Nampak tak ya? Boleh. Ya. Tak tahu jawab. Saya hari ini sampai takat ni dan dia jawab sebanyak 38 kali. 38 kali jawab. Sampai hari ini jawab 8 lah. Tak tahu akan datang lebih lagi ke tak? Wallahualam. Kita tunggu sorat mati. Dapat sorat mati betul. Berapa kali Ustaz Sami kah? Ya. Allah tak tahu lagi. Okey. Taklah. Baik. Syahadah. Baik. Kemudian lagi. Yang ketiga, bersifat rohani, kejiwaan. Puasa ni dia bersifat kejiwaan. Antara sifat yang paling kita pakai dalam haji ni, dia kena ada 3 sifat. Pertama, dia kena ada sifat apa? Sifat sabar. Kedua, dia kena sifat ridha. Ketiga, dia kena tawakal. 3 tu. Ya, itu puasa. Dalam puasa kita ada 3 sifat tu. 3 sifat. Maka tu ada dalam haji. Yang keempat, dia sifat maliyah, iaitu zakat. Dalam haji ada zakat. Artinya tidak ada duit. Ya, kena ada duit. Hari ni nak pergi haji berapa? 33,000. Ya, tambah kali kan? 33,000 Subhanallah. Dah dapat pula, kita ambil banyak duit, dia kata berat yang ni tak jamin lagi. Jadi ni bukan tabung haji nak kecoh kita. Itu dia punya kaedah, dia punya cara betul lah. Nak kena beritahu sebab ni package dolar ni, package ni semua di bawah mana? Bawah tabung haji ada package. Tabung haji travel services. Dia panggil ya, package tabung haji. Ya. Dia sampai 120,000, 130,000. Ya. Sekali haji ada dalam haji package ya, package. Ya. Kita dapat tidak apa nama, setelah kita dah dapat dah 33,000 dah kita ambil bayar duit, dia kata cik yang ni pun tak jamin lagi ni. Kalau ini nak jamin, Encik ambil 70,000 punya tu dia package haji. Nampak tak ya? Tak apa ada duit, tapi ada duit dia dah bagi. Duit pun Allah bagi kita, rezeki pun Allah bagi kita ya. Kita dapat duit semua daripada Allah, guna balik untuk Allah. Jangan takut ya. Jangan rasa sayang, aku kerja dah lama untuk 35 years service, dapat gratuity 60,000, sayang nak pergi Mekah. 60,000 aku nak beli kereta. Nampaklah ya. Patut tak? Jangan. Ya, dapat gratuity, ada duit tetapi jangan gaduh. Masalah haji ni jangan berkira dengan Tuhan. Jangan berkira dengan Tuhan tuan-tuan. Nampak ya? Confirm kalau tuan-tuan pergi haji guna duit untuk Allah, niat aku guna untuk Allah, Allah bagi rezeki aku, aku guna untuk Allah balik. Nampak tak? Orang yang kerja haji ni, kalau haji terima oleh Allah, Allah akan bagi rezeki ganda kepada dia. Confirm, guarantee. Itu dia. Nampak tak? Ini bukan insya-Allah, guarantee lagi lah. Sebab Nabi bagi tahu betul, ya. Orang buat kerja haji, Allah akan jamin rezeki dia. Nampak tak? Ya. Itu saya kata tadi ni kan. Maka kita jangan rasa sayang lah, nak belanja banyak duit ni nak. No, ada orang betul lah. Dapat gratuity, habis pension, dapat gratuity. Saya kata kat dia, pergi dah kerja haji. Dia kata apa ni, saya nak renovate rumah saya. Renovate rumah dah ada dah. Rumah dah ada, tempat tidur dah ada, semua tempat rehat dah ada, cukup dah. Yang nak renovate lagi buat apa? Nampak tak nak? Dah nak renovate juga. Renovate. Nampak tak? Kebetulan bila rumah nak siap, tabung haji panggil dia. Panggil. Dia dapat masuk sistem. Ya. Tak boleh pergi, tak ada duit. Nampak tak? Lagi malam, dia pesan kat saya pula, dah siap rumah, Ustaz masuk. Kita buat house warming, Ustaz baca doa selamat. Nampak? Okey, insyaAllah. Kita pergilah, dia panggil kan, dia panggil benda baik, kita pergilah kan. No? Kebetulan hari ni rumah dia siap, besok dia mandi. Nampak? Saya masuk rumah je, bukan baca doa selamat, buat tahlil lah. Nampak tak? Ini betul ni cerita betul saya mahu tuan-tuan ya. Tidak. Pasal kita hamba awal dah. Pergilah Mekah buat haji.
Bila lagi hendak pergi kan? Masa tu murah lagi lah. Ya, haji kita masa tu baru, tabung haji baru ambil kita baru 12-11 ribu, paling banyak 11 ribu lah. Dia dapat dengan cuti ke 60 ribu, tak boleh pergi lah. Dah tak mau pergi nak berbesar rumah. Dah berbesar rumah, kebetulan tabung haji pula panggil. Allah, tak boleh pergi lah, aku tak ada duit. Nampak tak? Nak buat orang selamat pun tak sempat, dia mati. Itulah orang ni. Nampak tak? Orang perempuan dia pun mati. Dia rumah kosong ni, tak ada siapa dulu. Kosong rumah. Anak dia biar, dia tak mau jual lagi. Ustaz, tengoklah akan datang kot kami balik Pening nak duduk. Nampak tak? Allah sayang tuan. Kita tak faham. Rezeki Allah bagi. Kita tak bagi rezeki dan Tuhan rezeki cari kita. Ingatlah, dia kita ringkas kan? Jadi makna kata haji ni ada 4 ibadat dalam tu. Ibadat sembahyang ada dalam haji, syahadah ada dalam haji, puasa ada dalam haji, zakat ada dalam haji. Sebab tu dia panggil ibadat ijtimaiyah. Boleh kan? Ya, faham ya? Itu kita kena ambil sebagai satu pegangan. Baik. Seruan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim seru kita yang kita cerita pada awal tadi. Bila kita jawab sekali, kita akan pergi sekali. Jawab 2 kali, kita pergi 2 kali. Jawab setengah, kita pergi setengah, patah balik. Nampak tak? Tak jawab, tak pergi langsung. Ya, ini di antara yang kita kena faham seruan Nabi Ibrahim daripada awal daripada kita sekali. Sebab tu bila kita habis tawaf 7 keliling, sunat kita sembahyang di sebelah makam Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim seru kita di makam tu lah. Ketika Nabi Ibrahim berada di atas makam, di atas batu makam ni tempat diri. Makna makam tempat berdiri, bukan kubur tau. Nak terfaham pula nah. Dia ada jemaah balik kata, Ustaz tahu tak, makam Ibrahim berdiri je dah. Makam orang selalu tidur, dia makam dia berdiri. Itu dia. Dia kata makam tu tempat berdiri, bukan kubur. Makam tu tempat berdiri. Pasal apa dia panggil makam Nabi-Nabi, makam Rasul? Sebab Rasul-Rasul Nabi dalam sembahyang, dalam kubur, mereka sembahyang, mereka tak tidur. Nabi-Nabi Rasul ni tuan-tuan, di dalam kubur mereka tak tidur lah, mereka sembahyang. Sebab tu dia panggil makam, mereka berdiri dalam kubur. Sebab tu dia panggil makam Rasul, makam Nabi. Faham tak? Kita bukan makam, kita tidur, dia panggil kubur. Nampak tak? Ada beza lah. Hamba Allah tak faham, dia kata baru tengok makam Ibrahim berdiri, makam orang tidur, makam dia berdiri. Itu dia. Nampak tak? Nampak? Bukan begitu. Makam ni tempat berdiri. Ismul makan Arab kata tempat berdiri. Dia berdiri atas batu tu, hapuan nak cari tempat nak buat Kaabah. Turun 2 benda turun daripada langit, daripada syurga. Pertama Hajar Aswad. Hajar Aswad habis bateri out. Bateri ya. Tak ada jalan. Ya, ada. Boleh. Boleh pula lah, insya-Allah. Ya. Pertama sekali yang turun batu Hajar Aswad. Boleh? Boleh tak Haji Rosli? Boleh. Boleh, alhamdulillah, syukur Allah. Yang kedua, makam tu, batu tu dia tak berat, dia bukan batu, dia lebih macam dia mutiara. Ringan, budak umur 5 tahun boleh angkat. Dalam tu kecil kan, batu tu untuk diri, untuk satu orang berdiri, batu tu. Dia turun dengan Hajar Aswad sekali, turun ke bumi. Jadi bila turun jatuh, Jibril kata kat dia, wahai Nabi Allah, engkau berdiri aja batu tu. Engkau berdiri dan kau kisap dari kanan ke kiri. Belah mana bila ketika kaki kamu dah tak boleh kisap, depan tu kamu bina Kaabah. Nampak tak? Itu tujuan dia tu. Nampak ya? Itu batu makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu, Nabi Ibrahim tu berdiri, dia cuba kisap kaki dia, kisap sikit. Kisap. Bila dia tak boleh kisap dah, melekat kaki dia, depan tu buat Kaabah. Itu cara nak buat Kaabah. Batu Hajar Aswad pula, dia nak ukur tanah haram. Tanah haram tu bukan jabatan ukur buat. Cahaya Hajar Aswad tu dia turun, cahaya tu dia berlepas. Di mana ada bukit-bukit gunung, dia tak boleh pergi lah. Yang mana tak ada bukit gunung, dia pergi lagi cahaya tu. Sejauh mana cahaya tu boleh sampai, itulah lengkungan tanah haram. Faham tak? Itu Hajar Aswad. Untuk mengukur, menentukan daerah kawasan tanah haram. Di Saudi ada 8 tanah haram. Dia nak tahu ni.
Tempat lain tak nak, di lain ada rumah haram. Nah, di Saudi ada 8 tanah haram. Pertama Al-Makki Al-Harami, Makkah Mukarramah. Yang kedua Madinatul Munawwarah. Yang ketiga punya tanah haram Mina. Ya, yang keempat tanah haram Masy'aril Haram. Ya. Yang kelima Muzdalifah. Yang keenam Allah Akbar kabira, ya. Yang keenam ni tempat kita sama dengan di Mina juga, iaitu kawasan ternakan, kawasan sembelihan, ya. Ya. Apa nama tempat tu? Tempat sembelih. Tengok apa tak tahu. Aku tak tahu, apa tak tahu. Tempat tu sekarang ni jadi Mina lah. Mina daripada tambah itu, ya. Masy'aril Haram, Muzdalifah, Wadi Muhasir. Nama tanah haram tu. Dan yang ke-8 Wadi Al-Waj. Wadi Al-Waj tu itu di di satu daerah Hunain, dalam satu kawasan Hunain, peperangan Hunain kan. Daerah Hunain tu dekat dengan Taif. Dekat dengan Taif. Di Hunain tu ada satu kawasan tanah haram, dia panggil Waj Al-Wadi Al-Waj. Itu ada 8 tanah haram. Ya. Boleh? Ya. Itu yang dia tadi ni. Mina saja ada 3. Mina Jamrat, Mina Muasir, Mina Wadi Muhasir. Mina pun ada 3 lah. Nampak tak? Betul-betul. Semua tu dengan cahaya Hajar Aswad. Hajar Aswad tu pun cahaya dia sampai. Nampak tak? Daerah mana yang cahaya tu sampai, jadi tanah haram. Dia tempat lain tak ada. Madinah, Nabi sendiri yang haramkan Madinah. Nampak tak? Nabi Muhammad haramkan sendiri atas lidah baginda tanah haram. Ya, sebab Madinah tu dia banyak dengan harta galian, batu-batu yang berharga, banyak di Madinah, ya. Di Bukit Uhud tu 7 km, panjang dia 7 km. Dalam bukit itu ada permata. Permata ni cukup mahal, macam-macam permata, ada titanium ada dalam tu, ya. Nabi haram, kalau Nabi tak haram, jemaah haji ni bawa cangkui dikorek bawa balik. Nampak, ya. Tu, sebab tu Nabi ada sebutkan, barang siapa ziarah orang sakit dan dia balik, dia dimohon ampun oleh 72 malaikat, dia mendapat satu kontarah, dia kata, ya. Satu kontarah dapat. Satu kontarah sama dengan bukit Jabal Uhud, Nabi kata. Bukan siapa Jabal Uhud? Rupanya Jabal Uhud ni dalam tu ada permata. US satelit pancar, mereka nampak. Mereka beritahu ke Saudi, bukit nampak tu punya permata ada tak ada. Siapa punya tu? Nabi punya. Madinah Nabi punya. Madinatul Rasul Nabi punya. Maknanya Nabi orang paling kaya di muka bumi ni. Tapi hujung diharamkan. Dan kalau tak diharam, orang pergi ziarah Madinah bukan ziarah makam Nabi, tapi ziarah bukit Nabi ambil cangkir bawa balik. Nampak tak? Faham tak, ya? Boleh faham, ya? Okey, apa kena faham pada tahap tu? Kenapa Madinah ni Nabi pilih Madinah sebagai hijrah? Ya, sebab semua ada di situ. Faham, ya? Sambung. Jadi surah Ibrahim AS yang kita seru tadi ini semata-mata kerana kita diseru oleh Allah SWT melalui makamnya. Baik. Kemudian kita lihat lagi satunya. Ini Kongres Dunia Islam. Penting. Ya. Sebab oleh Mustanif, Kongres Islam ni kalau dikatakan tadi ini firman Allah SWT dalam surah Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akrama 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Quran sebut dalam surah Hujurat ayat 13.
Wahai manusia, ya ayuhannas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kamu min daripada zakarin laki-laki, wa unsa perempuan, wa ja'alnakum kami jadikan kamu syu'uba suku-suku, wa qabaila berbangsa-bangsa, li ta'arafu agar kamu dapat kenal mengenal. Inna akramakum semuanya yang paling mulia di antara kamu indallahi sisi Allah atqakum yang paling mulia, yakni yang paling bertakwa kepada Allah. Mulia bukan pada bangsawan, mulia bukan hartawan, mulia bukan pada kaya ataupun punya pangkat kedudukan, mulia bukan pada keindahan ataupun kemakmuran, tapi adalah mulia kerana ketakwaan. Takwa mulia, ya. Orang yang mulia ni adalah orang yang paling takwa kepada Allah, ya. Maka itu kita turun ke Arafah. Tempat itu dinamakan Arafah, ni artinya berkenalan. Makna Arafah berkenalan. Itulah kita sampai di Arafah. Seluruh bangsa dunia akan sampai di Arafah. Kita akan lihat. Nabi Ibrahim pesan kan? Nabi Ibrahim ada pesan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sampai ke langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim pada malam Mi'raj. Nabi Ibrahim kata apa? Suruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nampak? Nabi Ibrahim suruh macam tu supaya kita mengerjakan haji agar kita dapat kenalan. Haji kita dulu di Malaysia, kita sama kita ya. Ya, sama kita kenal bangsa Malaysia lah, Melayu, Cina, India lah nak. Tahu nak? Okey, sama-sama kita kenal saja. Tak cukup. Kita kena turun di asal. Nabi Ibrahim ni tuan, dia 4 bini. Dia 4. 2 kita tahu lah, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah dapat anak nama Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dapat anak nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Anak yang sulung namanya Yahuda. Anak yang paling kecil namanya Bunyamin. 2 isteri. Isteri yang pertama 10 anak. Isteri yang kedua 2 anak. Yusuf dengan Bunyamin. Dua-dua jadi Nabi. Seorang jadi Rasul. Yang lain tak. Maka itu ada agama Yahudi. Ambil pada nama abang tua Yahuda, keturunan dia dipanggil Yahudi. Okey. Kemudian Siti Hajar pula dapat Ismail. Ismail ni turun pada Arabah sampai kepada Adnan, sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, keturunan jalur bangsa Arab. Melayu mereka mana? Ya. Nah. Yahudi mari ikut Nabi Allah Ishaq, Nabi Yaqub. Arab mari ikut Nabi Ismail. Melayu mereka mana? Maka Nabi Ibrahim nikah lagi 2 orang perempuan Champa. Champa Vietnam tahu tak? Ya. Ho Chi Minh. Dulu namanya Langkasuri. Nama Vietnam dulu namanya Langkasuri. Nampak tak ya? Itu dah. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan 2 orang perempuan daripada Champa, dapat 6 orang anak. 6 orang anak. 6 orang anak ni Nabi Ibrahim kata hampa keluar pergi kata tapi jangan duduk setempat, semua berpecah. Tu seorang jatuh belah sini, belah Nusantara, nama dia Jawa. Bukan Jawa, Jawa. Betul lah Jawa. Nampak tak? Orang Arab dulu, kalau 40 tahun dulu lah, boleh 40 tahun dulu. Ya, 40 tahun dulu ni pun tak kenal Malaysia lah. 40 tahun dulu orang Arab tak kenal Malaysia ya. Saya pergi haji tahun 71. Mula-mula haji saya pergi 2 orang ya dengan Samsudin adik Allahyarham Tuan Guru Haji Rawah, Usuk Rawah. Adik Samsudin Rawah pingat saya bawa travelling bag. Kami pergi 2 orang ya. Tahun 71, 72, 73 tahun. 74 saya nikah. Tak biar. Tahun 86 baru saya pergi tabung haji. Ya, masa pergi kami pergi dengan travelling bag 2 orang saja, ikut Thailand. Ya, orang Arab tak kenal Malaysia. Dia kenal Jawa. Lepas tengok muka Melayu dia panggil Jawa. Nampak tak? Ya? Dia tengok Jawa, bila kita pergi buat panggil kat dia sikit, kita marah dia, dia kata Jawa kulul hayat. Jawa bukan mulak, dia kata. Nampak tak?
Tengok muka Melayu buat tak kenal, dia ni kata jawab kulul hayat, jawab kaulah. Nampak tak Lepas apa kita orang Melayu jawab kaulah, kita makan belut, kita buat laksa kan, dia kata ulat. Nampak tak? Boleh? Dia tengok kita makan belut, dia kita makan ulat. Jawab kulul hayat. Dia tak kenal Melayu, tak kenal Malaysia. Nampak tak? Dia pula kenal Malaysia tahun 92. Baru dia kenal Malaysia, baru kenal Mahathir masa tu. Mahathir Kuwais baru kenal Malaysia. Malaysia Kuwais, nampak tak Sebelum dia tak kenal. Boleh faham Dia mungkin tak dapat. Nabi Ibrahim 6 orang anak dia hantar semua berpecah. Sampailah di sini seorang jatuh di Jawa. Itu ada Nusantara Jawa. Kita ada Nusantara ada dua, Nusantara Melayu, Nusantara Jawa. Nampak tak Nusantara Melayu ni datang daripada Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ni ada 5 orang anak. Anak dia yang kelima namanya Madian ni very genius, nampak tak? Tapi penipu besar, kuat penipu. Madian ni depa ni banyak zaman Nabi Yusuf, depa ni ahli korporat. Zaman Yusuf banyak ahli korporat di Madian, tempat dia di Madian, Jordan sekarang. Madian tu asli daripada nama Nabi anak Yusuf AS. Jadi Madian ni dia oleh kerana banyak menipu, maka Allah turun bala di Madian, jadi gerak gempa. Dia terpaksa lari. Dia lari Madian ni, lari pergi di Nepal. Dia duduk di Nepal, masih buat kerja tu lagi, menipu. Dia ni boleh berniaga, pandai berniaga, tapi pandai menipu. Nampak tak? Kuat menipu. Dia ni adventurer. Banyak berjalan, banyak bersafir. Daripada Nepal, dia pergi ke India. Dia pergi North India. Dia ada gunung, nama dia Himalaya, Gunung Melayu. Nampak tak? Itu gunung lebar lah. Gunung kuat ni lah. Dia pergi Himalaya. Satu bangsa yang di dunia ada gunung ada Melayu. Bangsa lain tak ada, orang putih tak ada gunung. Gunung tu bagi Himalaya, daripada North India, Himalaya, dia buat pasal lagi. Turun bala, dia lari pergi ke Ho Chi Minh. Masa tu dia panggil Champa. Nampak tak? Champa. Jadi masa tu dia terkenal, Pulau Madian dia kenal sebagai bangsa Champa. Di tempat tu panggil Champa. Dia bawa pula ada buah-buahan. Buah dia panggil dak, panggil Champa dia sempedak. Nampak tak? Ini bukan saya reka tau ni betul nampak lagi. Jadi Champa ni dia punya tamadun daripada Madian, dia bawa buah, ada buah-buahan, antara buahnya yang paling baik buah Champa. Nampak? Dia buat pasal di Ho Chi Minh, masa tu dia panggil Champa. Dia hijrah terus sampai ke Kelantan, ada pengkalan Champa. Nampak? Dia dia lah bawa bangsa Melayu mari ke Nusantara Melayu ni. Maka tu jadi tugas kita sekarang ini kena menjumpa oleh adik-beradik kita, adik-beradik Madian, adik-beradik Nabi Allah Yusuf, adik-beradik Yahuda, adik-beradik Nabi Ismail, adik-beradik Adnan. Kita kena pergi ke Mekah. Jumpa di mana? Di Arafah. Tu Nabi Ibrahim suruh pergi jumpa semua anak pinak dia. Nampak tak? Datang ke Mekah, jumpa di Arafah. Arafah tempat pertemuan. Sebab tu wajib semua hidup sekali kita kena pergi haji supaya kita dapat bertemu dengan keluarga kita, adik-beradik kita yang berbangsa-bangsa. Ada putihnya, ada kuning, ada hitam, ada birunya, ada hijaunya, macam-macam warna. Yang tu kata Allah, inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kamu itu bersuku-suku berkuat, wa qabaila, berbangsa-bangsa, li ta'arafu, agar kamu boleh berkenal-kenalan. Nampak tak? Boleh? Jadi kita faham maka itu antaranya dipanggil ibadat. Sebab itu haji dipanggil ibadat sosial. Ibadat sosial, ibadat yang melibatkan seluruh manusia. Dia kena buat serentak, satu musim, satu ketika, satu tempat. Tak boleh buat yang lain. Nampak tak Maka tak dapat kita kena fahamlah kita buat haji ini untuk meluaskan hubungan sosial kita. Kenal sembahyang di masjid kita, sembahyang jarak di masjid kita, itu masjid kita daerah.
kemudian kita pergi masjid negeri, kemudian kita pergi masjid negara, kemudian kita pergi masjid dunia. Nampak tak? Ya, macam sport lah sukan. Ya, sukan negeri, sukan kebangsaan, sukan negara, sukan ASEAN, sukan Asia, sukan dunia. Nampak tak? Dia. Nah, tujuan sukan tu. Ya, kita macam tu lah juga ibadat. Sebab tu dalam ibadat haji ni tak ada bacaan yang wajib. Semuanya sunat belaka. Lagi banyak tuan-tuan hafal, banyaklah model kita nak baca. Ya, kita tak hafal apa tak apa. Tuan-tuan boleh sebut 5 perkara tadi yang saya hafal tadi. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, baca Fatihah. Ketiga, tahiyat akhir. Yang kelima, boleh salawat Nabi. Kelima, boleh salam yang baik. Lima ni kita boleh baca dengan baik. Sembahyang kita sah dan tak bagi buka. Boleh tak? Boleh? Nah, jadi maknanya insyaAllah kita mohon selalu lazim-lazimlah tuan-tuan sekarang ni kena buat apa ni? Ini sudah kursus ni tuan-tuan kena buat apa? Ya. Pertama, isikan ilmu, kenal rukun Islam yang 4 perkara tadi, buat dengan elok, dengan sempurna. Kedua, kena rajin bangun tahajud, bangun malam tahajud. Boleh tak? Nah, itu dah habaq satu dulu. Penting ya, orang nak pergi Mekah kena lazim sembahyang tahajud, bagi dekat dengan Tuhan sikit. Baru Tuhan dah panggil. Bukan Tuhan tak nampak kita. Kita kena approach dengan Tuhan kan? Ha? Kena dekat dengan Tuhan, baru Tuhan dah panggil kita. InsyaAllah, jangan bimbang. Bukan tabung haji yang tak kita ya. Jangan ingat ya. Tabung haji itu hanya sebab, wasilah saja. Hakikatnya Allah sendiri yang nak panggil kita untuk menjemput kita dan menunaikan haji kan. Boleh faham ya? Saya dulu mula-mula dulu lah ya. Orang tanya, orang pergi Mekah, saya dah mula-mula dah pakai sorban, dah buka pakai sorban, dah sembahyang pakai sorban ya. Orang ingat kita ni haji lah. Orang nak pergi Mekah, saya turun. Orang pergi Mekah, saya buat turun. Tapi saya tak pergi haji. Ya, sampai orang tanya ni, Ustaz, tak pergi haji lagi? Dah. Tapi orang pergi Mekah, saya turun. Dan tiap-tiap kali orang Mekah buat turun kan. Ikat sorban. Jadi orang tanya, bila pergi Mekah je? InsyaAllah lah, tunggu pencen lah kau nak. Bila kita pencen besok, dapat kali cuti, boleh pergi Mekah. Je tak? Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain dah kita nak cari duit. Itu yang boleh kan. Mak tua mau tengok Hasan cantik pakai sorban elok pergi Mekah. Mak tua kata betul tak? Saya kata nak pergi dengan apa mak kau boleh pergi ayah dia betul tak? Tak apa, tak kata apa. Itu kita nak pergi Mekah tu. Itu kerja Allah ya. Duduk lepas 2 hari mak tua nak rumah. Jom kita pergi tabung haji. Ajak saya pergi tabung haji dengan puan saya. Ingat mak nak pergi Mekah lagi. Dia pergi 3 kali dah. Tapi datang mak nak pergi Mekah lagi kan. Jomlah pergi tabung haji lagi. Rupanya suruh daftar kami. Tolong daftar kan. Daripada 2 orang pergi Mekah. Apa mak ni? Dah. Mak nak hantar sampai Mekah. Mak ada duit. Pergilah. Ya. Mak pun turun daftar. Pergi dengan package masa tu. Anwar Al-Auzam Establishment. Masa tu bayar 6,000. Tahun berapa? Tahun 86. Duit kita besar tu masa tu. Tahun 86 bayar dia buat package 6,000. Kalau sekarang macam 70,000 dia punya kos daftar daripada orang di Mekah. Inilah. Itu yang saya kata tadi ni. Nak pergi Mekah, Allah punya kerja, bukan kerja kita. Kan di mobil Mekah, ada 2 orang, suami isteri kan, dengan package masa tahun 86. Yang mula tu saya pergi sendiri dengan tu saya pergi belanja 3 kali ya. Tahun 71, 72, 73. RM3 lah. Saya belanja pergi Mekah. Dia balik 3 kali ya. Ya, tak tidur di hotel, tidur di bilik air, di pancok, di masjid. Masa tu saya dengan Samsudin Rawak, adik Yusuf Rawak. Dia pun meninggal lah. Tapi dengan tabung haji tahun 86, abang tu hantar pergi kami 12,000 dia belanja. Dia bagi duit poket dia semua 500. Nampak tak? Ya, tidak. Balik daripada situ saya buat kursus haji dengan Jabatan Kastam Pulau Pinang. Buat kursus haji, pengurus haji main tengok dia berkenan. Dia kata, Ustaz, pergi Mekah jadi guru boleh tak? Jadi guru Mekah boleh. Tahun 92 saya mula bergerak sebagai guru tabung haji. Tahun 92 sampailah tahun 2003 saya masuk package. Saya buat sendiri package saya, sendiri package sampai 2016.
tak kira. Dah tengok orang Mekah, nak tengok tuan-tuan jalan Mekah. Jadi ilmu yang ada pada saya ni nak bagi kepada tuan-tuan. Ambil lah. Ada pengalaman saya sendiri atas ilmu yang saya kuasai. InsyaAllah semoga tuan-tuan dapat naik. Maka tu kita bawa kursus haji ini untuk terus kita straight to the point. Kita nak kerja haji, bukan nak ilmu haji. Nak ilmu haji kita kena buka kuliah haji pula. Yang ni tuan-tuan nak buat haji, lagu mana nak buat haji, kami nak kenal duduk batu haji. Itulah antaranya kita punya kursus hari ini. Kita mula dengan pengenalan. Okey, saya buka soalan sekarang. Kalau ada soalan silakan. Apa-apa soalan tuan-tuan ada, jangan segan, jangan silu, jangan malu. Yang mana korang faham, silakan. Ya, Mami, tak dengar tu Mami tanya tu. Nanti saya Mami tak dengar. Mami baca tengok mic tu. Okey. Kuat sikit Mami. Boleh. Buih-buih sikit ada. Ada. Waalaikumsalam. Contoh kita mandi dah mandi. Ya. Okey, kita ada sekitar mandi. Jadi, kami minta orang tu membawa mandi yang program kan. Nanti niat sebelumnya kita dia niat dan kita niat sekali juga atau dia niat juga. Masa tawaf ke? Masa tadi nak niat-niat bermula, nak buat haji dulu lah. Nak lontak. Ya. 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 Jadi ada niat yang kita nak niat tu. Ya. Dari takut yang tu. Kita niat sendiri atau orang yang pula niat. Ya. Okey. Faham. Ya, baik. Mami ni bukan Melayu je tu, tapi dia panggil dia Mami, kita panggil Mami ke dah. Dia mau orang panggil Mami ke dah. Lama ni ikut saya ni lama. Tu dah. Alhamdulillah Mami, insya-Allah. Jadi Mami punya soalan, orang turun tolak kursi roda, dia tak mampu nak jalan lah, nak berjalan macam biasa, tak boleh, kena ada orang bawa kursi roda kat dia. Jadi soalan dia, masa nak tawaf tu, orang kursi roda tu kena niat kan, atau dia kena niat? Dia lah kena niat. Itu tolak kursi roda saja. Nampak tak? Kerja kawan tu tolak kursi, bayar upah dia sudah. Yang lain semua nak niatkan apa, semua Mami niat. Ya, aku nak tawaf 7 keliling, Mami niat. Aku nak lontar jamarat, Bismillahirrahmanirrahim, Rajmal Syayatin, balik batu lontar, Mami niat aku lontar. Nampak tak? Dia yang tolong bawa kita tu, tolong bawa kursi roda sudah. Bawa elok, jangan tungguin sudah. Itu ya. Jadi yang lain semua Mami buat. Boleh tak? Clear? Okey? Alhamdulillah. Baik. Lagi? Apa lagi? Muslimah? Ya, silakan. Tak dengar. Ada bagi mic tak? Bagi mic. Bagi mic. Memang tak dengar. Faham? Waalaikumsalam. Kuat sikit. Haji tamatuk tu. Ya. Umrah tu boleh buat siap 4 jam ni. Boleh buat banyak-banyak kali ya. Ya, Alhamdulillah. Bagus soalan tu clear ya. Kita buat haji tamattu, kita buat umrah. Okey. Ya, haji tamattu ni dia kena mula dengan berumrah lah. Umrah tu wajib ke sunat bergantung kepada umrah. Tuan-tuan sekarang yang mana nak buat umrah sekarang? Adalah yang pernah buat umrah dengan? Okey. Maknanya umrah yang pertama tuan-tuan buat tu, puan-puan buat tu umrah wajib, bukan sunat tau. Yang saya faham umrah yang kita dah buat sekarang ni, muslimin yang belum buat haji, yang sudah pergi buat umrah yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu, umrah tu adalah wajib, bukan sunat. Jadi bila tuan-tuan nak buat haji pula akan datang ni, haji tamattu, umrah yang tuan-tuan kena buat dulu tu sunat, tak wajib. Tapi kena buat, kalau tak buat tak jadi tamattu. Nampak tak? Itu beza dia. Bila kita buat sekali umrah yang mula, lepas tu kita buat haji.
Masa kita kosong lapang antara umrah mula yang 4 jam tu dengan haji tu, kita boleh berulang-ulang buat umrah, banyak-banyak boleh buat, tak ada had. Tidaklah. Tapi eloknya kita taruhlah tenaga kita sikit, jangan hambur tenaga. Nanti besok duduk nak buat haji, kita sihat tak sihat, sakit ke, jadi takkan buat umrah 3 kali sudahlah. Habis buat umrah mula, kita buatlah umrah yang kedua. Sebelum kita buat haji, kita buat satu lagi umrah. Dah balik haji dah habis, buat satu umrah lagi sebelum nak balik Malaysia. Itu bolehlah. Jadi umrah yang kita buat tu, dia boleh berulang-ulang kali, dan sekali saja, dan bayar sekali saja. Umrah boleh buat banyak-banyak kali. Clear? Muslimah? Boleh. Okay. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sebelum pergi haji ni, kita biasa tengah umrah. Saya umrah. Ya. Bila kita dapat pergi haji, kita dalam dua kan kita buat umrah. Jadi umrah yang kita buat dalam masa tu, jadi umrah yang sunat ke umrah yang sunat? Umrah sunat. Tak jadi wajib lah. Tapi kenapa umrah baru jadi tamattu? Adab dia macam tu. Dia punya adab saja. Dan umrah tu lebih kepada adab. Kalau muslimah sekarang sudah buat umrah yang buat sekarang itu wajib, habis dah. Bila pergi haji bila ni akan datang buat haji tamattu, kena buat umrah lagi. Umrah yang muslimah buat tu hukum dia sunat. Sunat bukan artinya tak payah buat. Sunat kena buat supaya haji yang kita buat tu namanya tamattu. Kalau kita tak buat umrah, boleh buat haji tu tunggu haji buat tu tak buat apa dia mana bukan boleh. Tapi tak nama haji tamattu, namanya haji mutlak kurang fadilah. Boleh. Okey, clear. Good. Silakan lagi. Muslimah, muslimin, apa yang muskil silakan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Buat sikit. Jadi ada haji yang mana yang dibolehkan yang abdal yang dibolehkan Rasulullah. Oh, alhamdulillah. Pada pertanyaannya saya melakukan umrah pada musim haji adalah satu dilarang. Sebab itu apabila kita menggunakan haji itu kita berhadap dan dalam pikiran kita ada jadi ya. Dua soalan Baik, alhamdulillah, baik, soalannya bagus, alhamdulillah. Soalan yang pertama, Rasulullah buat haji apa? Tamattu ke, ifrad ke, qiran? Nabi buat haji tamattu. Nabi buat haji tamattu. Tapi haji tamattu Nabi tak kena dam. Ada beza dah. Dia ada relate dengan soalan kedua tadi. Soalan kedua, dan saya cerita pasal apa Nabi pilih haji tamattu dan Nabi punya haji tamattu tak kena dam. Kita tak boleh buat sebab kita tidak ada peluang buat macam tu. Bukan tak boleh, tidak ada peluang nak buat. Ya. Haji yang tamattu ni kenapa kena bayar dam? Bukan satu kesalahan. Bayar dam ni bukan satu kesalahan. Cuma lagi dia ada musim haji dan musim yang bukan haji. Musim haji ada 3 bulan. Bermula pada 1 Syawal masuk Zulkaidah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari. Itu musim haji dia panggil. Dia panggil miqat zamani haji. Miqat sempadan, zamani itu masa haji untuk haji. Jadi maknanya bila kita nak masuk musim haji itu, kita kena masuk dengan niat haji. Nampak tak? Oleh kerana dia musim haji, kita kena masuk dengan niat haji. Kita masuk dengan niat umrah. Yang itulah cacat dia. Kita sudah langgak musim haji dengan niat umrah, maka tu kena bayar dam. Dan bayar tu bukan pasal salah, pasal kita masuk musim haji dengan niat umrah. Sedangkan musim umrah banyak dah. Sebelum tu dia ada lebih kurang 9 bulan.
Itu boleh masuk dengan umrah. Dah masuk musim haji, nak masuk dengan umrah, syarat tak Allah, syarat kata tak salah, boleh. Itu kemampuan kita. Oleh kerana kita telah langgar miqat zamani, kita langgar miqat zamani dengan umrah, maka tu kena bayar dam sekali ya. Boleh faham ya? Haji kiran pun kena bayar dam. Pasal haji kiran kena bayar dam, haji kiran ada niat umrah dalam tu. Dalam niat tu ada masuk umrah. Nawatul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Niat tu, aku berniat haji dan umrah dan berihram dengan kedua yang kerana Allah. Tapi buat satu kerja. Niat dua, buat satu kerja. Jadi automatik ada umrah dalam haji itu, maka tu kena bayar dam juga. Haji ifrad saja tak bayar dam. Boleh? Nanti orang tanya pasal apa haji tak patut kena bayar dam? Sebab kita langgar miqat zamani, miqat musim haji itu kita langgar dengan umrah. Nampak tak? Faham ya? Bukan salah tak mana pun, cuma masuk dengan umrah. Sepatutnya kena masuk dengan haji. Sebab musim haji kena masuk dengan haji. Masuk dengan haji kena buat apa? Haji ifrad lah. Haji ifrad lah niat dengan haji. Tapi kita tak ambil ifrad, kita ambil tamattu, kita masuk dengan umrah, maka tu kita kena bayar dam. Itu saja beza, tak ada masalah. Musim haji, musim lain kita buat umrah tak bayar dam, sebab bukan musim haji. Nampak tak? Okey, yang pertama balik, Nabi buat haji tamattu. Kenapa haji tamattu? Haji tamattu Nabi itu pasti buat tak kena dam, sebab dia kata Nabi buat umrah bukan dalam musim haji. Nampak ya? Nabi berumrah bukan musim haji. Nabi berumrah dalam bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan bukan musim haji, tapi Nabi masuk Makkah, ya, masuk Makkah bulan Ramadan. Pakai ihram, bawa pedang. Pakai ihram, bawa pedang. Bukan nak perang. In case sekiranya kalau kita diserang, kita kena pertahankan diri. Sebab nak masuk Mekah. Nampak tak? Nabi masuk Mekah pada 10 pada tahun 10 haji, 10 setahun kenabian. Tapi Nabi masuk dengan umrah, Nabi masuk bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, Nabi buat umrah, Nabi tak balik. Nabi tunggu di Mekah. Sampai masuk musim haji, Nabi di Mekah. Nabi kena niat apa dah masuk musim haji? Tak kena niat umrah lagi. Niat haji dah pula. Jadi Nabi buat umrah dulu, haji kemudian tu bagi tamattu. Kita tak boleh. Kita pergi Makkah musim haji, Zulkaidah. Kapan pula tak buat haji? 1 Zulkaidah, musim haji. Nampak tak? Kita buat umrah dalam musim haji. Itu pula banyak dah. Nabi buat umrah bukan dalam musim haji. Nabi pergi bulan Ramadan. Kita boleh juga ke Ramadan, tapi visa puasa, visa Ramadan tak boleh masuk visa haji. Nampak tak? Maka tu kita kena masuk musim haji. Kita masuk musim haji dengan umrah, maka tu kena bayar dam. Nabi masuk Mekah bulan Ramadan bukan musim haji. Dan lepas Nabi buat umrah, Nabi tak balik. Kita pun boleh buat begitu. Kita pergi Ramadan, contoh ni saya nak buat, tapi boleh buat kita pergi aplikasi sendiri lah. Ramadan kita pergi buat umrah. Tapi buat umrah jangan balik Malaysia, pergi London. Boleh tak? Pergi makan angin, boleh tak? Pergi Eropah ke, pergi mana ke? Musim haji masuk boleh juga. Kita buat haji, itu tamattu tak kena dam. Itu dah, saya bagi tip, boleh tak? Okey, faham? Apa faham ilmu tu ya? Contoh lagi, bulan Ramadan kita pergi Mekah buat umrah. Visa umrah tak boleh masuk haji, tak boleh. Kena tangkap, yang tak balik. Jadi apabila kita habis buat umrah Ramadan, jangan balik, pergi Turki lah, pergi duduk Turki, boleh tak pakai angin? Pergi duduk Turki sampai masuk musim haji, tambah masuk balik. Pergi ke Mekah, masuk dengan niat haji. Bukan niat umrah dah, kena niat haji. Bila kita masuk dengan niat haji, maka haji tentu ada haji tamattu. Sebab kita buat umrah bukan dalam musim haji. Dan kita pun tak balik ke negeri kita. Syarat dia jangan balik ke negeri kita. Kita kena pergi negeri lain. Nampak? Ya? Habis umrah tu, jangan balik Malaysia, pergi lain. Pergilah, balik-balik dekat, boleh pergi Indonesia, boleh pergi Singapura, boleh. Nampak? Ya? So, jangan masuk Malaysia tu dah. Ya? Ataupun kita pergi makan angin, pergi Turki.
duduk di Turki sampai masuk musim haji 1 Syawal, 2 Syawal masuk balik Mekah. Masuk Mekah pakai ihram, niat haji. Maka haji kita tu dipanggil haji tamattu, tak kena daftar nombor 1. Sama lu haji Nabi. Ya, boleh. Okey. Faham ya? Clear? Janganlah. Tu banyak orang tak faham yang kata Nabi bukan buat ifrad, Nabi buat haji tamattu, tapi first class haji tamattu tak kena. Ya, itu dia punya adab ya. Okey, muslimah ada lagi? Ya, silakan. Dekat sikit lagi dekat buat. Saya tak tahu kadang-kadang kita rajin bertanding tu kan. Ya. Banyak orang baik tu kan. Ya, ya. Jadi kalau kita suruhan orang mandi kita ke Kita jawab seruan. Ya. Jawab seruan. Tuhan panggil. Maknanya Tuhan panggil kita jawab seruan lah. Itu artinya Allah panggil kita, bukan kita boleh pergi sendiri. Ya, itu bagi talbiah. Ya. Okey. Talbiah ni dia tak sunat. Di sini tak sunat baca, tapi kita buat usul haji saja. Saya baca lah nak bagi muslimah-muslimin melancar, ya, melancar supaya kita berani nak talbiah besok. Sebab talbiah di Mekah orang takut nak talbiah. Pasal dia banyak kalak-kalak orang banyak. Kalak-kalak tu lebih kita lain. Nampak tak? Betul tak? Labbaik Allahumma labbaik, kalak-kalak banyak cerita. Semua pakat malu nak talbiah. Maka tu bagi lazim, bagi biasa. Dia ubah tak apa, ya. Kita baca talbiah ni. Jadi nak baca sunat baca talbiah dengan syarat kena bayar 33,000. Baru jadi sunat. Boleh? Faham kan? Sebab di sini baca tak dapat pahala. Di sini baca tak dapat pahala kan? Ya. Di kompleks Kelana Jaya, kamu haji kan? Ya. Memang bila musim haji, jemaah haji akan pergi kompleks Kelana Jaya kan? Nak pergi lapor diri, nak siap kat semua. Sentiasa bunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nampak tak ya? Satu hari tengah bunyi, saya duduk di situ lah sebab saya bertugas tahun tu nak kena berangkat ke Mekah. Ya. Masuk satu BMW. Kita punya Allah orang tuanku Datuk Harundin. Dia nak angkat anak dia pergi dengan saya, anak perempuan dia, ya. Nama Salwa, pergi Mekah dengan saya lah. Datuk Harundin, dia hantar pergi dengan Ustaz Hasan, dia kata. Dia hantar Hasan. Dia guru saya. Harundin ni guru saya sekolah tu, ya. Di Alam Shah tu. Dia guru agama, ya. Jadi dia, Ustaz Hasan ni habang dia lepas suruh tutup talbiah ni. Dia kata tak sunat. Pasang talbiah apa-apa dia kata. Kita dulu ni, saya panggil Ustaz dia guru saya, Ustaz. Kita nak meriah keadaan saja supaya bagi orang ada semangat sikit nak pergi Mekah, ya. Kita pasang talbiah tu kerana tidak sunat baca talbiah di sini. Nampak tak ya? Dia hanya sunat baca talbiah bila kita sudah berniat haji atau umrah. Tak kira niat di mana. Bila kita niat haji, niat umrah, automatik sunat kita kena talbiah. Jadi kalau nak buat sunat, nak niat haji dan umrah, kena bayar 33,000. Okey kan? Itu cerita dia. Bahaya talbiah. Sebab tu orang perempuan boleh angkat suara. Talbiah angkat suara je. Jangan baca sesenap. Lain boleh. Sebab talbiah ni bukan mudah nak baca. Melainkan kita kena ada di miqat sesudah berniat haji, sudah berniat ihram, dan kita kena berangkat ke Mekah. Sebab tu dia punya nilai tinggi. Maka tu orang perempuan boleh angkat suara. Boleh angkat suara bagi dengar. Tapi jangan naik sama lelaki pula. Laki-laki 70%, kita 70% tak boleh lah. Laki-laki 70%, kita 30%. Nampak tak? Bagi bunyi ya. Labbaik Allah, bagi lazim. Duduk saya latih ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Buat 3 ganjil, 3, 5, 7, 9. Ya, berhenti. 3, 5, 7, 9, berhenti. Yang tutup tu kita kata ratbah, ya. Bila kita tutup, kita akan selawat Nabi. Kita nak berhenti lah kita buat 3 ke 5 ke 7, kita berhenti, kita doa dulu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dia punya penutup. Kemudian sambung baca balik pula. Buat 3 kan, 5 kan, 7, 9, tutup dengan doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika nar. Kemudian selawat Nabi. Ya, ini antaranya yang kata talbiyah jadi baca dengan terang, angkat suara. Orang perempuan pun angkat suara ya. Tidak ada halangan. Yang lain perempuan tak boleh angkat suara ya. Kena baca pelan. Tapi talbiyah boleh sebab dia special sikit. Dia speciality dia kerana dia hanya boleh diucap bagi orang nak kerja haji dan umrah. Itulah nah, insya-Allah boleh dekat tu Okey. Ya. Boleh ke macam bicara ni? Untuk pengetahuan dia lah. Ya. Okey, tadi Ustaz kata bos kawan masuk balik itu semua kan? Macam mana? Masuk balik pulang yang haji, bos kawan kan? Dia kan sure dia ada bulan-bulan yang dia bawa ke sana kan? Ya. Kalau kata yang Ustaz kata tadi, dia bos pulang ke Malaysia, masuk balik 2 Syawal. Dekat sana memang ada untuk macam kita nak balik sendiri lah semua. Macam kita pergi Arafah, apa semua sendiri ke sana. Ini saya nak tahu. Ini bagi jemaah haji ke? Yang haji, yang bulan musim haji Ustaz kata masuk bulan Syawal, 2 Syawal tadi. Oh, yang haji tamatuk Nabi tu tak? Haji tamatuk Nabi ni kita pergi sendiri. Kita tak pergi dengan tabung haji. Kita pergi sendiri. Katakan kita pergi sebelum musim haji, kita pergi Mekah, pergi buat umrah. Tapi kita buat umrah tu, kita keluar lah. Kita tak duduk di Mekah. Kita keluar bintang lain. Jangan balik Malaysia. Lepas tu, bila musim haji, baru kita masuk balik Mekah. Maksud saya yang mana tanya tadi, dalam untuk yang haji Arab tu, dia memang ada untuk apa? Kita kena buat sendiri lah. Kita kena buat sendiri. Ya, buat sendiri itu pun kita kena bergabung dengan mana-mana syarikat yang ada di Mekah. Ya, baru kita kena ada, dia kena terlibat dengan muassasah. Sebab bila kita masuk musim haji, masuk Mekah, kita terlibat dengan muassasah. Sebab tu kita kena daftar dengan muassasah. Nak daftar muassasah, dia kena ada syarikat. Syarikat-syarikat ni yang ada di Mekah lah, sama syarikat Arab dan syarikat Indonesia. Yang ada di Mekah ni sekarang ni, kalau syarikat Malaysia, Andalusia yang ada. Satu Andalusia yang ada sekarang kalau di Mekah. Kena ikut harga dia lah. Kita tak boleh harga dia sendiri kan. Itu yang kita susah Nabi tu. Cara yang ni susah Nabi. Sebab kita kena belanja sendiri, kita kena pergi cari sendiri syarikat. Nampak tak? Kalau tidak, tak boleh buat haji. Haji ni dia kena ada melalui syarikat. Mana-mana syarikat kena bawa kita. Syarikat tu pula kena daftar dengan muassasah. Ya, sebab tu bila jemaah haji, kita nak faham lah. Jemaah haji bila kita sampai di Mekah, bas kita sampai di Mekah, daripada Jeddah sampai di Mekah, masuk Mekah tu, kita tak boleh pergi terus ke hotel. Kita kena pergi ke pejabat muassasah. Nampak tak? Bas kita nanti pergi pejabat muassasah dulu. Muassasah, ketua muassasah akan turun. Dia tengok kita syarikat dia berdaftar dia, baru dia nak kita masuk hotel. Nampak tak? Tidak. Sebab itu kita berada di bawah muassasah. Jadi kalau kita pergi sendiri pun, kita kena daftar dengan muassasah. Nak datang muassasah dengan melalui syarikat. Sana syarikat yang ada sekarang ni, yang lain daripada musim haji, lain daripada tabung haji, syarikat yang dipimpin oleh orang Arab sendiri, dan syarikat yang ada sekarang ni, kalau Malaysia pun Andalusia ya ada. Andalusia satu ya. Ada di Mekah. Andalusia ya. Dok tengok. Dengan package Indonesia. Tak, dia bawa tabung haji. Sendiri. Tapi syarikat tu kena daftar orang muassasah. Faham ya? Sama-sama. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu lah. Boleh kita tangguh dulu, insyaAllah ya. Tuan Haji Rusli, boleh kita tangguh ya. Kita dah lanjut setengah jam. Okay. Tak apalah lebih setengah jam, bukan susah. Kamu mana?
untuk tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi akan datang minggu depan mari pula kita nak masuk pula mengenal rukun-rukun haji. Penting penting sangat-sangat. Jadi insya-Allah minggu depan tolong hibah-hibah lagi kepada kawan-kawan kita yang mana yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini supaya dia dapat meneruskan insya-Allah kursus haji. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمه الله